Assalamualaikum. Saya kembali. Kali ini kita nak cerita apa yang menariknya daripada hari itu kita pergi ke Carnival Haji dan Umrah. Ini saya tumpang Bushra punya voucher yang sangat-sangat komprehensif. Cuba tengok ni. Dia sangat-sangat lengkap. Kalau saya sebagai bakal-bakal jemaah haji yang baru, yang ni sangat-sangat membantu. Okey, apa yang perlu semua para bakal jemaah tengok, yang ni sangat-sangat penting. First, memang semua orang akan berkumpul dekat sini. Kemudian pergi ke mana dulu? Macam yang ni, pergi ke Mekah dahululah. Okey, dan cuba tengok duduk kat Mekah ni berapa lama. Sebelum ni saya ada cerita setengah syarikat hanya menyediakan penginapan kat Mekah hanya beberapa hari saja. Okey, kalau ni daripada kat 25 Zulkaidah dekat sini. Okey, kemudian ni standard lah, bila kita ke Mekah kita akan buat umrah dululah. Ini untuk tamatuk umrah. Kemudian nampak tak, dia dah check out untuk pergi ke Azaziyah. Okey, yang ini dia ada tak cerita bermula dari 1 hingga 15 Zulhijjah. Kalau maksudnya dekat Azaziyah ni dia 15 hari. Kemudian dia pergi ke bermalam di Mina. Dia pergi ke Mina. So kat Mina ni pula apa ambil yang kemah biasa ke kemah naik taraf? Kalau kemah naik taraf, dia selesa yang tadi saya ada terangkan. Kemudian pergi wukuf di Arafah. Okey, bermabit di Muzdalifah. Ni kita melontar lah ni. Lontar pergi ke Mina dan Azaziyah. Melontar. Dia baru dah selesai semua ni, dia akan kembali balik ke Mekah. Kita nak nak lengkapkan rukun haji kan. Lepas tu dia pergi ke Madinah. Madinah biasa tak lama lah. Dah kembali pulang. So yang ni sangat-sangat penting untuk kita tahu perjalanan kita daripada moving peak sehingga ke kita balik ke Malaysia tu. Apa yang berlaku ni sangat penting. Pastikan yang ni tahu berapa lama duduk dekat sini, duduk kat mana. Macam dia Azaziyah. Kemah-kemah jenis apa. Ni penginapan ni. Ni sangat penting ni. Sebab yang ni yang kiranya paling mencabarlah kemuncak untuk ibadah haji adalah ini. Di sini. Kenapa kita kata begitu? Inilah yang mengajar kita erti kesabaran. Banyak benda lah kita belajar dekat situ. Tapi ni memang sangat-sangat panas. Masa kita berwukuf tu, sangat-sangat panas. Even masa kita pegang phone pun tak dapat detect kita punya syat jari. Face ID pun tak dapat detect sebab terlalu panas sangat. Jadi tolonglah sebelum nak agree mana-mana package, cuba pastikan, bayangkan diri anda kalau kat Mekah contoh 5 hari kat sini. Okey. Kemudian Azaziyah 15 hari. Lepas tu 15 hari kan. Lepas tu balik ke Mekah. Berapa hari pula menginap? Lepas tu dekat Madinah pula berapa hari menginap. Okey. Jadi yang penting seterusnya untuk kita membayangkan Mekah dan Madinah selepas ni ya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.